cerita Isra Mi'raj, tetapi orang tak nampak cerita Isra Mi'raj ni apa benda sebenarnya. Cerita tentang Isra Mi'raj yang berlaku pada Rajab. Kita nak cerita 3 bulan, saya ambil sikit. Cerita Isra Mi'raj yang berlaku pada bulan Rajab ni, dia punya cerita, dia sebenarnya sembahyang dia. Tapi yang banyak orang fokus cerita tentang apa yang berlaku di Isra Mi'raj. Berjalan, dan saya kena tegur. Saya ceramah satu surau. Bila saya tak cerita tentang perjalanan Isra Mi'raj, bermula daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, saya tak cerita. Sebab saya kata cerita tu dah selalu kita dengar. Nabi ditayangkan gambar orang yang melentukkan kepalanya ke batu. Cerita tentang orang tak semayang. Nabi gambarkan cerita orang perempuan yang rambutnya ditarik sampai tercabuk kulit kepala. Cerita itu tentang aurat. Cerita tu tiap-tiap tahun sekali kita dengar dalam musim surah Mi'raj, tak tahu beberapa kali kita dengar. Tapi adakah berubah orang semayang? Macam tu juga. Yang tak tutup aurat macam tu juga. Macam itulah rupa dia. Dia tak berubah pun. Sama pula datang dengan pandangan-pandangan yang pelik-pelik. Terus yang saya nak cerita itu, saya cerita tentang solatnya. Kita cerita tentang Allah Ta'ala bagi solat kepada Nabi dalam surah Mi'raj. Bermula daripada 50 waktu, turun, 45, 40, 35, 30, turun, sampai 5 waktu. Kita cerita yang tu suruh cerita bagusnya Nabi, sayangnya Nabi pada kita. Tapi yang 5 tu kita buat ataupun tidak. Kalau kita mengkaji tentang hadis Nabi SAW, dosa orang-orang yang meninggalkan solat, yang tu takut nak cerita. Dosa orang meninggalkan solat ibarat seperti berzina. Dosa dia ibarat seperti berzina dengan ibu sendiri. Bila cerita macam tu, orang tegur saya, kata ustaz dah lari daripada Isra Mi'raj. Lari dia kerja dia. Dia kata pampor tu boleh tahu. Saya nak lari je. Tu cerita Islam, saudara. Cerita kenapa semayang. Kenapa susahnya Nabi SAW naik langit Nabi solat. Perintah lain, Allah Ta'ala kata Jibril, kamu beritahu kepada Muhammad, laksanakan perintah puasa. Dalam bulan Ramadan, pada tahun pertama hijrah, Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang pertama sampai turunnya ayat Al-Quran. Nabi buat. Terima yang menunaikan haji. Jalan, lalu Jibril hantar, suruh buat haji. Ya, buat haji. Terimanya zakat, Allah Ta'ala turun Jibril zakat. Sampai semayang, Jibril kata, Allah Ta'ala kata Jibril, kamu panggil Muhammad. Jibril tanya, ya Allah, kenapa yang lain kau suruh aku bagi? Yang solat kau suruh aku panggil Muhammad, aku tak layak. Jibril kata, Allah Ta'ala kata, kamu memang tak boleh nak bawa semayang. Sebab semayang ni tak boleh pada orang yang tidak ada nafsu. Kena ada nafsu. Kalau tak ada nafsu nak semayang, dia tak akan dapat semayang. Jibril dia tak ada nafsu. Sebab dia malaikat. Jibril, Mikael, semua jenis malaikat yang ada, lebih kurang berapa ribu malaikat tu, dia hanya buat apa yang Tuhan suruh. Yang jenis sujud, dia akan sujud je. Tuan-tuan rujuk dalam kitab Mustika Hadis, jilid yang pertama menceritakan tentang bab beriman kepada malaikat. Tuan-tuan boleh cari kitab, mudah je kitab terjemah dalam bahasa Melayu dah, yang keluar daripada Jabatan Kementerian. Beriman kepada malaikat, dia ceritakan tentang kedudukan Jibril. Jibril yang kerja dia sujud sampai jamak. Ada Jibril yang kerja dia sebut amin. Nama Jibril tu, tugas dia amin dia sebut. Dia akan sebut amin. Bila umat Islam sebut amin, dia akan sebut amin sepanjang masa. Bila kita berdoa, dia akan sebut amin. Dia akan sebut amin Jibril ni, malaikat ni. Kerja dia amin sampai jamak. Dia tak tukar ayat lain, tak tukar. Ayat tu disebut. Sebab tugas dia, dia buat atas dasar taat, bukan atas dasar berfikir ataupun nafsu. Tetapi Allah telah ciptakan satu makhluk yang bernama manusia, ada nafsu. Maka sembahyang ni kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bernafsu saja. Orang yang bernafsu dan orang yang berakal untuk melaksanakan sembahyang. Kenapa? Karena di situ nak menunjukkan di mana kekuatan kamu menerima perintah Allah. Panggil Nabi mula-mula sekali. Sebelum sembahyang itu tunai, mula-mula dah berlaku masalah. Mana masalah dia? Sampai ke langit yang pertama, Nabi dia beritahu kalau 50 waktu lah kamu buat, umat kamu takkan mampu nak pada 50 waktu. Tak sempat. Nak main takraw tak sempat, badminton tak sempat, pergi pasar malam tak sempat, main bowling jauh sekali, kerja jalan-jalan tak nak sempat masuk 50 waktu. 5 waktu pun tak sempat. 5 waktu bila tanya kenapa orang semayang 4 waktu je. Tak sempat, Ustaz sibuk-sibuk. Kerja habis pukul 6, malam ada mentor-mentor lagi. Mentor-mentor MLM lah. Kita cerita mentor TV lagi. Malam tengok rancangan, minum kopi lagi. Ini ada perlawanan bowling pula ni. Macam-macam benda ada. Dengan meeting, dengan apa. 5 waktu tu. Nabi kata aku tak boleh jumpa Tuhan. 45. Sampai tahap begitu tak boleh. Umat kamu tak mampu nak buat. Sampai dah jadi 5. Jadi 5 tu pun tak boleh lagi. Tapi Nabi kata aku malu dah jumpa Tuhan. Aku rasa umat aku boleh buat tu. Payah sungguh. Bau Jibril aku berupaya tentang solat. Mula-mula belum lagi solat, turun dekat bumi, orang dah
pertentangan tentang solat. Besar solat dalam kehidupan. Saya terangkan Rejab ni sebagai awal berlakunya Isra Mi'raj, supaya saya nak cerita tentang Syaban ni mudah. Mudah mana? Kalau solat tu jadi hidup kita, solat tu jadi sebahagian daripada tubuh badan kita, solat tu kita jadikan sebagai nyawa kita, yang lain tak payah cerita mudah. Kalau solat tu payah, tak payah cerita kelebihan, kita akan payah. Kita akan payah, kita akan tak boleh nak buat. Tuan-tuan nak fikir tentang berzikir, tuan-tuan nak fikir tentang nisfu Syaban, baca Al-Quran. Nak baca Al-Quran, sembahyang pun payah. Tak ada. Yasin, tuan-tuan tengok mudah nak sebut Yasin. Tuan-tuan tengok biasa orang baca Yasin. Mula dia Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Oh, bunyi suara, oh. Separuh dia baca Yasin. Tak ada tengah tengok imam mengantar dia. Hak lain, tak apa nak bunyi dah. Itu baru satu kali. Nisfu Syaban sunat baca 3 kali. Yang 3 dia tak bunyi. Tak bunyi dah. Dia tak bercakap tapi dah tak bunyi. Lepas tu ambil lah pendapat ulama kata baca Qul Huwallah 3 kali, syukur baca Quran sebiji. Dia baca Qul Huwallah kan? Dia ambil pahala je. Tetap dah tengok dekat surau-surau, kat masjid-masjid baca ayat Yasin, dia akan jadi seluruh bil akhir. Sebab amalan tu bukan mudah. Amalan kita nak buat ni, saya nak cerita bukan amalan yang boleh rasa nak buat dah. Dia kena ada kekuatan. Orang nak mari dengan kuliah, kena ada kekuatan. Kalau dekat pejabat jabatan mungkin boleh jadi satu paksaan. Mungkin boleh jadi paksaan. Ada tempat kau suka hati, bila kau suka hati, apa yang jawabnya? Tak ada apa, yang datang tak apa nak datang. Masjid tuan-tuan boleh tengok berapa orang boleh datang. Kena ada kekuatan datang masjid. Nak datang 50 ada kekuatan. Kekuatan duduk di mana tak? Kekuatan tu duduk di solat. Kalau solat tu boleh hebat kita jaga, insya-Allah amalan lain kita boleh jaga. Saya tak nak cerita tentang pandangan solat yang begitu hebat, tak cerita. Banyak tentang solat yang begitu hebat, saya tak nak cerita banyak. Kalau cerita banyak tentang solat ni cukup banyak. Hebatnya tentang apa yang berkaitan dengan solat. Terlalu tinggi. Gambaran-gambaran tak bagi kelebihan orang meninggalkan solat, kamu melakukan solat, Allah Ta'ala beri kelebihan kedudukan kamu di akhirat. Cukup banyak. Cuma saya nak cerita awal, solat tu menjadi penjagaan. Kalau solat kita boleh jaga, kita akan boleh jaga tentang apa yang dikaitkan tentang amalan-amalan Syaban. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, amalan Syaban saya nak sebut beberapa perkara ringkas. Masuk je bulan Syaban, dalam satu hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala memberi kelebihan. Kerana bulan Syaban inilah bulan antara bulan-bulan yang Tuhan beri kelebihan lain daripada bulan-bulan yang lain. Beza. Dia terjab dengan Syaban. Allah Ta'ala sebut, dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, apabila masuk bulan Syaban, baikkanlah niatmu. Kerana kelebihan Syaban atas segala bulan seperti kelebihanku atas kamu, Nabi kata. Semua manusia paling hebat adalah Muhammad Rasulullah. Bulan Syaban, semua bulan hebat, tetapi bulan Syaban itu bagi lebih. Macam mana lebihnya Muhammad dengan umat dia. Ada besar. Sebab bila sampai bulan Syaban, kena perbetulkan niat kita. Niat mana? Niat ibadah. Ni hadis Nabi yang sahih. Perbetulkan niat ibadah kita supaya segala ibadah kita lakukan tu akan. Kenapa perbetulkan? Setelah kita mendapat impak yang besar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tentang solat. Sebab solat ni saya nak sebut, mana-mana tempat saya pergi, saya akan tekan dalam bab solat. Saya nak cerita tentang aurat, saya nak cerita tentang Ramadan, saya nak cerita tentang Syaban, nak cerita tentang apa saja, solat menjadi kepala. Sebab orang datang jumpa saya tentang sekalian. Kalau datang ke pejabat saya dekat sekolah tu, datang ada masalah, pertama saya tekan tentang solat. Yang datang bergaduh lagi bini tu saya kira lah. Telefon tak nak jumpa kat pejabat, nak jumpa kat tempat lain, pergi jumpa, tengok selesai masalah. Ya Allah, kadang-kadang malu. Umur lebih tua pada saya datang cerita tentang masalah, tak bercerai. Kan malu pun. Malu, tapi kita fikir itu masalah dia berlaku, saya tanya. Majoriti saya tanya, semua bermasalah berpunca daripada solat. Suami jadi pandang baran sebab tak solat. Isteri jadi syak bersangka kepada suami sebab tak solat. Suami jadi tak senang hati tengok muka isteri sebab tak solat. Isteri bila suami balik kerja tengok muka nak marah sama muka suami sebab tak solat. Solat ni Allah Ta'ala bagi nur dalam diri kita. Allah letih pun dia jadi lain, tuan-tuan. Kita masuk rumah yang didirikan solat di dalam dia, Allah Ta'ala campakkan nur, cahaya kita hebat. Tuan-tuan pasang lampu macam mana cantik sekalipun, kalau rumah tu tak solat, rumah tu tak bahagia. Tapi kalau rumah didirikan atas dasar solat, tuan-tuan sekalian, subhanallah, cahaya. Kita masuk tengok isteri kita seronok. Isteri menyambut kita dalam keadaan lepas solat. Suami dan isteri tengok suami balik pun walaupun letih pun seronok. Suami bersolat.